hari kedua di Rovaniemi. Tipulah. Hari ni hari ketiga, tapi semalam lupa nak rekod. Tak ada zoom in, zoom out. Quick Airbnb tour bilik kita orang. Macam biasa, bersepah sikit ya. Toilet, untuk toilet saja. Ini untuk shower and ada dryer. So kalau macam nak basuh baju, kau rendam, basuh boleh dry, boleh guna semua. Living room. Ini adalah kitchen Airbnb kita orang. Memang ni sedap. Kalau dah Melayu tu Melayu lah. So semua benda yang ada dalam kitchen ni, including the marshmallow, semua kita orang boleh guna dan makan lah. And dia memang provide everything. Sama juga dengan kat sini, dia punya mini cafe. Kalau nak buat kopi ke, nak bakar roti ke, pisang ke, cereal ke, dalam fridge tu ada susu, semua kita orang boleh guna lah. Even telur tu pun kita orang boleh kalau rajin. Sekarang kami dekat bus stop, dekat kita punya Airbnb tadi. Macam ni je, dia punya sign bus stop. Nampak tak nampak? Untuk ke Santa Claus Village, kami kena ambil bus nombor 8. Sekarang kami dalam bus on the way ke Santa Claus Village dengan ambil masa lebih kurang 50 hampir sejam lah, senang cerita. Daripada Airbnb kita orang ke Santa Claus Village ni hanya perlu beli tiket zone A sahaja dekat apps tu. So zone A satu tiket 3.3 euro, kalau dua 6.6 lah. So welcome to kita tolong sikit. Ada orang bersihkan dia, kita tolong. Kita orang tak tahu nak start dari mana. So kita just pergi follow the flow je. Jadi kat belakang aku ni adalah Rovaniemi Camp yang available dekat YouTube 24 hours 7. Okay, kalau kau nampak macam tiang warna merah yang tulis Arctic Circle ni, ini adalah line officially Arctic Circle dekat Rovaniemi. So kalau aku melangkah lepas daripada tiang tulis officially, kita orang masuk dalam Antartika punya zone. Kenal bersama. Ini adalah Santa Claus Office. Macam kalau nampak signboard merah tu. And masuk dalam ni free je. Kat luar tu sejuk sangat. Sampai kaki tu orang tu rasa lah sejuk tu. So kita chill warm dalam ni je. Phone kita orang dah mati tadi. So dia akan restart. Nanti sekejap kita tengok bateri restart ada berapa persen. So tadi phone aku mati 47%. Hidup balik 10% yang tinggal. Elika 5%. Sekarang kami nak cuba cari mana nak naik reindeer ride. Mana tak tahu. Kita dah keluar daripada tiang merah ni. Jadi kita dah keluar daripada Arctic Circle. Naik dah, naik. Panas sikit. Jadi belakang tu Santa Claus Office. Depan ni Santa Claus Reindeer. Forest Bus Ride tu 800 meter, 50 euro untuk seorang adult. Reindeer Ride Bus Ride ni macam 400 meter, 30 euro sahaja. So to Reindeer Bus Ride 400 meters for 2 adult. Dan kita orang dah sampai. Kena jalan ke belakang according to mereka macam merah belakang ni. And your reindeer here, his name is Noel. Noel. Hi Noel. I'm trying to be a parrot, but look at that dirty. Aktiviti kita orang dah settle. Kami tak buat apa sangat kat sini. Just enjoy the vibe. Pusing-pusing. Lepas tu naik reindeer ride tadi. Lepas tu sekarang kami tengah tunggu bas lah untuk balik ke tempat kita orang, ke Airbnb lah untuk solat Zuhur, asar, senang sikit. Lepas tu mungkin kita orang akan keluar balik untuk cuba nasib cari Northern Light malam ni. Sekarang kami berada tempat tengok Northern Light yang berdekatan dengan Arcticum. Saja try-try kok ada malam ni, lebih kurang jam pukul 10 malam.
nampak kat sini awan makin banyak. Jadi mungkin malam ni tak ada rezeki nak tengok Northern Light. Jadi kita orang nak baliklah slow-slow sebab cuaca kat sini sekarang negatif 21. Agak sejuk. So episod kali ni habis kat sini. Sambung esok.